Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan. Saya Arif Fahmi bin Marzuki. Saya Alif Aiman bin Harun. Kami dari kelas BM1. Kami hari ini akan membentangkan BBM kami yang merangkumi aspek kemahiran membaca. Baik, kemahiran membaca terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu Prabacaan ialah proses murid mengenali huruf pada peringkat awal dan memudahkan mereka untuk memahami huruf. yang kedua adalah mekanis, di mana murid dapat membaca, menyebut perkataan ataupun membaca ayat namun tidak memahami maksud tersebut. Yang ketiga adalah peringkat mentalis. Di sini dia dapat lihat bahawa murid hampir memahami semua dari segi aspek membaca, iaitu mengenal pasti ayat, dapat membina ayat dengan lebih baik dan memahami bagaimana ayat itu digunakan. Baik, seterusnya Kita telah digemparkan dengan sebuah media yang menyatakan bahawa kebanyakan golongan rendah, murid kelas rendah di Malaysia masih ramai yang tidak mampu membaca dan kurang mahir dari segi aspek membaca. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mendedahkan sejumlah 122,000 murid darjah 1 di seluruh negara dikesan masih belum menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM turut mengenal pasti seramai lebih 83,000 murid lain di peringkat sekolah rendah dan menengah tidak menguasai 3M menerusi program Anak Kita. Program itu jelas beliau diperkenalkan untuk menangani masalah keciciran pembelajaran di seluruh negara. Bagi peringkat keseluruhan yang telah pun kita kenal pasti melalui program Anak Kita yang baru kita lancarkan baru-baru ini, ada 83,000 lebih anak-anak seluruh negara yang akan terlibat dengan program Anak Kita ini, khususnya 3 dimensi lah, 3M, kemudian SPM dan juga keciciran, yang saya fikir nombor ataupun angka ini adalah sifatnya dinamik. Sebaik saja mereka menguasai melalui intervensi yang dibuat baik di peringkat negeri maupun di peringkat federal dan juga melalui program Anak Kita, nombor ini akan ataupun angka-angka ini akan berubah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir pada majlis pelancaran program Tekad Reformasi Pendidikan Peringkat Negeri Selangor. Mengenai punca masalah itu, Fadlina berkata pihaknya mengakui pandemik COVID-19 merupakan faktor utama. Kemiskinan dan juga kita lihat bahawa mereka ini memerlukan intervensi khusus. Sebagai contoh, kalau mereka ini adalah anak-anak ataupun murid berkeperluan khas, jadi intervensinya berbeza daripada anak-anak arus perdana. Dalam pada itu, mengulas mengenai program Tekad Reformasi Pendidikan, Fadlina berkata program itu merupakan antara gagasan bersama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bagi menyokong pendidikan di seluruh negara. Katanya Selangor dipilih sebagai negeri pertama pelancarannya susulan komitmen yang tinggi dalam memantapkan sektor pendidikan dengan menyifatkan wajar untuk dicontohi oleh negeri-negeri lain. Dan kita mahu negeri Selangor menerajui tekad reformasi pendidikan ini kerana kelebihan-kelebihan dan juga keutamaan-keutamaan yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar sendiri dalam aspek pendidikan di negeri Selangor. Dalam ucapan beliau telah memberikan satu rangka pendidikan dan telah pun membuat pelaburan yang sangat besar untuk negeri Selangor. Program itu menggariskan 6 fokus iaitu intervensi kurikulum, sains teknologi, kejuruteraan, matematik STEM, memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris MBM, MBI, pendidikan digital, penyelarasan prasekolah dan pendidikan dan latihan teknikal vokasional. Bukan masalahnya. Baik. Perkara ini mungkin berlaku kerana murid pada zaman ini tidak mempunyai peperiksaan besar seperti UPSR yang lalu, ataupun murid sering menggunakan gadget-gadget seperti telefon dan PC, laptop yang menyebabkan mereka kurang berminat untuk belajar. Oleh itu, kami telah mengambil inisiatif untuk mengadakan satu BBM yang menarik, iaitu buku lipat pintar. Buku lipat pintar ini mempunyai pelbagai fungsi yang menarik.
Baik, ini adalah BBM yang kami telah cipta. BBM ini dicipta daripada kotak, kertas warna dan sedikit tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Kamu seorang je hari ni? Ya, saya seorang je hari ini. Oh, kamu tak ada lagi Kawan saya belum sampai, cikgu. Oh, ya. Tak apalah, kita teruskan je lah kelas kita. Baik. Agak-agaknya hari ni cikgu nak ajar kamu apa? Saya rasa cikgu nak ajar saya mengeja kan, cikgu? Betul. Mengeja ataupun membaca. Okey. Baik. Kamu dah kenal huruf belum? Huruf saya dah kenal, cikgu. Okey, bagus. Kalau macam tu, cikgu nak ajar, cikgu nak kamu sama-sama ikut cikgu eja perkataan ni. Perkataan meja. Okey. M-I-M-E-J-A-J. J-E-J-A. Meja. Baik, cikgu akan bagi kamu satu perkataan untuk kamu eja pula. Boleh, Arif? Boleh. Okey. Cikgu nak kamu eja buku. Cuba eja. B-I-B-K-U-K. Buku. Alah tu Arif. Nampaknya saya rasa kamu ni masih tidak menguasai lagi kemahiran membaca ni. Cikgu, ada setengah saya tak boleh nak baca lagi, cikgu. Okey, kalau macam tu saya terpaksalah saya panggil rakan saya yang sungguh arif dan hebat untuk membantu kamu dalam pembelajaran membaca. Okey. Assalamualaikum, nama saya Cikgu Aiman dan boleh saya tahu masalah Assalamualaikum, Cikgu Aiman. Masalah saya tidak dapat membaca ataupun mengeja dengan baik, cikgu. Okey, sangat sesuai sekali kerana saya telah membawakan bahan bantu mengajar iaitu buku lipat pintar. Okey, alat ini sangat sesuai untuk murid yang mengalami masalah dalam membaca dan penggunaan ayat. Artinya, adakah berminat untuk mencuba alat ini? Ya, saya pun berminat, cikgu. Okey, jadinya untuk mendalami lebih lanjut, marilah kita mainkan permainan ini. Menarik kan? Jadinya kita dapat bersiap ini. Wow. Ayah. Ya. Okey, untuk bahan bantu mengajar kami adalah kami menggunakan buku lipat pintar yang bermaksud dari segi fizikal kita tengok adalah seperti buku yang mempunyai halaman depan dan belakang, dan kami menggunakan alat-alat yang sederhana untuk melakukan alat bantu mengajar ini. Langkah pertama untuk bermain alat bantu mengajar ini adalah perlu membaling dadu. Okey Arif, sila cuba membaling dadu. Okey, saya cuba. Huruf O. Di sini kita dapat lihat bahawa Arif telah mendapat huruf O. Bagi proses pertama adalah proses pembalingan dadu. Di sini kita dapat lihat bahawa murid perlu membaling dadu dan dalam dadu ini terdapat 5 huruf iaitu huruf konsonan. Huruf A, E, I, O dan U. Kami menggunakan huruf vokal kerana kebanyakan perkataan menggunakan huruf vokal di dalamnya. Langkah seterusnya ialah kami menggunakan huruf A, E, I, O, U. Jadi berdasarkan QR yang anda nampak di sini, murid boleh scan QR ni untuk mendengar bunyi huruf tersebut. Dan apabila murid dah mendengar huruf ni, murid boleh ambil huruf ni dan lekatkan kepada gambar yang berada di sebelah. Di mana selepas itu murid perlu mencari di manakah huruf O dan perlu mengambil dalam poket tersebut. Okey, sekarang kita dah dapat huruf O. Okay. Tahu tak macam mana bunyi huruf O? Tahu.
Apa yang kita dapat sini adalah di sini kita telah meletakkan QR yang membolehkan murid mengimbas dan mendengar pengecaman bunyi. Macam bagaimana bunyinya? Oh. Dia bunyi O. Dan selepas murid telah mendapat huruf tersebut, murid perlu menyesuaikan dengan gambar yang telah kami sediakan bagi melengkapkan perkataan tersebut. Oh ialah pokok. Okey, cuba pecahkan suku kata pokok. P-O-K, K-O-K, pokok. Okey. Berdasarkan perkataan ini, cuba bina satu ayat mudah. Pokok itu sangat tinggi. Okey, bagus. Jadinya, adakah ingin mencuba lagi? Ya, saya ingin mencuba lagi. Baik. Banyak gaduh ni. Huruf I. Huruf I. Bunyinya Arif perlu mengambil Huruf I. Okey. Arif tengok huruf I tu macam mana bentuknya? Macam ni bentuk dia. Ini dia. Jadinya, jika murid tidak tahu bunyi I macam mana, murid perlu mengimbas image QR di sini. Nama BBM kami ialah Buku Lipat Pintar, yang sungguh menarik. Setelah murid dapat mengecam bunyinya, bagaimana bunyinya? Bunyinya ialah I. Okay, sila sesuaikan dengan perkataan tersebut. Okey, pandai. Jadinya sila bina sebuah ayat mudah lagi berdasarkan perkataan ini. Singa itu sangat besar. Okay, bagus. Jadinya, Okey, pada proses ini selepas murid mendapat huruf, murid akan melekatkan di dalam perkataan yang bersesuaian dengan huruf yang mereka dapat. Sebagai contoh, mereka dapat huruf I dan letakkannya di huruf di perkataan emas, kerana emas mempunyai huruf I di hadapannya. Lalu dengan proses ini murid dapat memecahkan suku kata dalam masa yang sama, mengeja perkataan dengan lebih baik dan menggunakan huruf-huruf vokal dengan tepat di dalam perkataan di sini. Dan akhir sekali, murid perlu membina ayat untuk melihat sejauh mana murid memahami perkataan itu digunakan di dalam sesuatu ayat. Antara objektif kami ialah kami ingin memudahkan murid untuk memahami struktur huruf dengan menggunakan A, E, I, O, U secara tepat dalam huruf. kelebihan bahan bantu mengajar kami pula adalah murid dapat membina sebuah ayat yang mempunyai struktur lengkap di dalamnya dengan mempunyai subjek, predikat daripada perkataan ini akibat daripada BBM ini. Dan satu-satunya kelemahan BBM kami adalah BBM kami hanya boleh digunakan oleh pelajar dalam satu masa. Maksudnya satu masa satu pelajar. Ini kerana seperti kita lihat, dadu hanya boleh dibaling oleh seorang pelajar. Dan apabila sudah mendapat huruf, dan seorang pelajar juga yang hanya boleh mengambil huruf dan diletakkan di dalam perkataan. Manakala murid-murid lain hanya boleh mengikut apa yang seorang murid ini dapatkan. Jadi seorang murid dapat lebih sedikit kelebihan berbanding murid-murid yang lain yang tidak bermain. Baik, selanjutnya kami akan teruskan dengan sesi terjah jawab.
Akan kejap. Mana orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ni kami ada buat satu BBM ni. Dia daripada pandangan, so nanti kita berkenalan dulu lah. Apa nama? Nama saya Abuzal Abuzal. Daripada option Bahasa Melayu 2. Oh, Bahasa Melayu 2. Masya-Allah. Okey. Berdasarkan apa yang Abuzal nampak lah dari sini, apa komen Abuzal tentang kami punya kerja BBM kami ni? Apa yang saya nampak di sini macam sangat menarik. Saya nampak macam ada banyak haiwan-haiwan yang menarik kat situ. Ini macam yang sangat sesuai untuk mengajar. Macam tahun 1 ke tahun 2. Ini ada kotaknya lagi. Macam menarik lah saya tengok. Jadi kalau awak rasa perkara ni boleh ke menggalakkan murid-murid untuk belajar dengan lebih semangat? Uish. Saya rasa benda ni sangatlah boleh menjadikan murid-murid lagi semangat. Sebab dengan adanya permainan yang menarik ni dengan gambar yang sangat cantik ni, saya rasa boleh menarik minat murid lagi. Okay, berdasarkan penerangan tadi lah Abuzal, kamu rasa apa lagi yang perlu ditambah baik daripada kami punya yang sedia ada? Saya rasa benda yang perlu ditambah baik lagi macam dengan dia punya latar belakang. Apa ni, buku lipat pintar ni. Dia punya latar belakang tu boleh jadikan lagi ceria. Boleh guna macam latar belakang yang sangat ceria, macam tempat permainan, tempat kawasan hutan ke yang ceria. Terima kasih Abuzal atas sesi kita hari ni. Prinsip yang kami terapkan di sini adalah yang pertama, murid dapat mengenal pasti huruf vokal. Yang kedua, murid dapat mengenal proses pengecaman bunyi. Yang ketiga, murid perlu menyesuaikan dengan gambar tersebut bagi melengkapkan perkataan. Dan yang keempat, murid perlu membina ayat. Dalam kesemua ini kita dapat lihat bahawa murid telah memahir antara 3 aspek utama, iaitu Pramenulis, Mekanis. dan mentalis. Jika murid telah mahir ketiga-tiga aspek ini, maka murid telah berjaya untuk mencipta sebuah proses yang boleh membina ayat yang lengkap dan gramatis. Akhir kata, kami berharap bahan bantu mengajar ini dapat memanfaatkan murid-murid dalam meningkatkan pengukuhan asas mereka, pengukuhan asas pembelajaran mereka, serta menjadikan suasana kelas yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Diharapkan juga dengan kewujudan bahan bantu mengajar ini, murid-murid dapat meningkatkan prestasi serta peningkatan mereka dalam akademik. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.